Active Plus, Untuck HIV Plus. Bagi dia 4 session, pagi 2, malam 2. So jadi dia pagi 2, malam 2. Dia konsisten ya ambil. Lepas kita check lah, every month kita check dia punya darah dia. Dia punya CD4 dengan CD8 dia. Dia punya viral load dia lah. So jadi bila kita check tu, dia actually dalam lebih kurang 50 hingga 60 orang. Tapi yang konsisten tu 50 lah. So jadi 50 orang ni kita guide dia cara pemakanan tu semua ni, dengan 80 plus ambil macam mana, and then every month tu kita memang monitor lah, check dia. So jadi setiap bulan tu bila kita check daripada 50 orang tu, dia punya viral load dia tu memang menurun. Menurun daripada 3,000 lebih, turun lagi 2,000 lebih, 1,000 lebih, ratus-ratus. Dan at the end of the study tu, lepas dia to be exact 6 bulan lah, tapi 5 bulan tu pun dah nampak trend yang sangat bagus. Jadi selepas 6 bulan tu, ada 5 orang daripada dia orang yang memang dia punya viral load dia not detected MD, dia punya result dia. So maksudnya kat sini yang lain tu menurun lah. So jadi maksudnya kat sini baguslah untuk dia punya immune system. Sebab orang yang HIV ni, dia punya immune system dia zero, tak ada. Jadi kadang-kadang dia ni meninggal bukan sebabkan oleh penyakit HIV tu, tapi jangkitan kuman, virus lain yang attack dia sebab immune system dia zero kan. Dia yang takut dengan kita-kita ni kan. Dia tak boleh nak fight. Dia tak boleh nak fight against whatever benda-benda lain lah yang attack dia punya sistem tubuh badan dia kan. So jadi daripada situ kita stop lah study tu. Jadi maksudnya sebab study tu memang kita bagi percuma lah dengan orang kan. Jadi lepas pada tu kalau dia orang nak teruskan, dia orang kena beli lah produk tu. Tapi yang 5 orang tadi tu, dia kena kontrol. Maksudnya orang HIV ni viral load dia tu boleh naik balik kalau dia tak jaga. Sebab tu orang HIV ni kalau tengok dia banyak suplemen yang ambil untuk protect dia punya diri kan. So jadi tapi kalau dia memang dalam keadaan yang memang not detected tu, maknanya dia dah kuat lah, maksudnya immune system dia dah boost, dah tinggi. Bila jangkitan kuman ke apa ke COVID ke apa, susah nak kena. Tapi dia kena maintain tahap kesihatan dia. So kat situ lepas pada study tu, saya ada juga ada orang HIV, ada drug addict yang ambil 80 plus. Ada drug addict yang mak-mak dia bagi dekat Kedah ada, dekat Kelantan, Terengganu pun ada. Tapi mak dia kata memang nampak perubahan. Jadi anak dia kurang addicted. Jadi lebih tenang, tak gelisah kan. Tapi kena ambil lah, kena teruskan. Jadi dapat kurang ketagihan ni. Tu yang tu. Lepas tu yang HIV pun terkawal. Yang memang yang kat luar lah, yang bukan study kita kan dah ambil tu kan. Dia kata anak dia lebih sihat lah. Lebih sihat. Sebab HIV ni kadang-kadang mudah dapat. Kita tak tahu pun orang tu ada HIV. Sebab nampak dia sihat je. Dia jaga kesihatan dia. Sebab viral load dia tu mesti kena kurangkan. Kena supaya body dia boleh fight. Dia kena berusaha ambil bersungguh-sungguh lah kan. Sebab dia bukan just boleh cuba sekali 2 kali. Dia kena konsisten. Jangka masa macam mana dia kena konsisten ubat-ubat hospital. So untuk dia, untuk makanan kesihatan ni, nutrisi yang banyak untuk dia ni, memang support sangat-sangat lah kan. Sebab bagusnya, sebab produk kita ni dia natural. Kalau produk macam ubat-ubatan kat luar pun, kalau terlalu banyak membebankan dia punya ni kan. Sebab tu kita punya produk dalam bentuk liquid. Tak ada kapsul, tak ada tablet, tak ada apa kan. Sebab liquid ni dia mudah dia diserap, dia senang absorb, dia senang kalau kita belajar ADME tu, absorption, desorption, metabolite dan juga excretion, nak keluarkan pun senang, nak metabolite dalam badan kita pun senang dan sebagainya. Ringkas. Jadi dia tak ada side effect. Boleh bagi orang cuba kadang-kadang, sangat-sangat recommended. Sebab Kak Jusi ada ramai kawan-kawan yang kerja. Ada satu nurses ni, dia memang
Diorang suami isteri. Diorang cenderung ke arah tu. Diorang memang handle kebangsaan. Lepas tu diorang lah memang diorang tu. So rasa macam nanti insyaAllah ada rezeki ada masa, bolehlah story-story untuk diorang kan. Boleh, kita Pergerakan tu hanya diorang je boleh berbisik dengan pesakit tu. sebenarnya memang seronok kalau kita orang tu konsum, lepas tu dia apa? Sihat. Yelah sihat. Memang tu tujuan asal dia kan. Kita di sini nampak nak kesihatan. Kita nak orang sihat. Lama-lama cantik kan. Kesihatan, dah sihat cantik lah. Ya, betul lah. Kalau tak sihat, duit banyak pun tak ada guna. Yalah, betul lah. Kan. Saya sakit kaki tu rasa macam ya Allah.